Kau tengok biadab tak biadabnya Speedmart ni. Dia boleh menjual minyak subsidi rakyat kepada warga asing. Sedangkan baru-baru ni aku sendiri nak beli minyak masak dekat Pasaraya ni, kena pakai IC, kena download pula aplikasi. Nak beli minyak masak ni siap kena scan pakai handphone lagi. Kalau tak buat telefon memang tak boleh beli. Tapi Speedmart ni biadab, boleh jual lagi dekat warga asing. Dah lah isu-isu Speedmart ni yang mana orang kita kalau nak bekerja kena fasih berbahasa Cina. Ini biadab. Siapa yang bertanggungjawab dalam isu ni? Kenapa membenarkan mereka? Itu pasal aku cakap, kalau negara ni kita bekerjasama lagi dengan DAP, undang-undang hanya dikenakan pada bangsa kita saja. Sedangkan mereka biadab menjual minyak paket subsidi ini kepada warga asing semena-menanya. Biadab Speedmart.